Semut ni baru saja pecahkan satu undang-undang biologi yang kita gunakan selama ni nak namakan spesies. Buat pertama kali dalam sejarah, tahun ni saintis jumpa satu kaedah pembiakan yang sangat aneh, xenoparity. Pembiakan asing di antara dua spesies semut penuai, Mesa ibericus dan juga Mesa structa. Biasanya dalam spesies Hymenoptera, macam spesies semut dan juga lebah, anak jantan akan datang daripada telur tak disenyawa, anak betina datang daripada telur yang disenyawakan. Tapi kali ni, ratu semut daripada spesies semut ibericus, dia mengawan dengan semut lain, semut Mesa structa yang jantan. Lepas tu dia pergi simpan sperma tu dalam kantong special ratu semut ni, dan bila dia nak buat telur, dia buang genetik dia letak genetik sang jantan daripada ayah yang lain spesies ni, dan boleh hasilkan anak yang spesies lain daripada sang ibu itu. Dan yang lagi pelik dia, anak betina hasil daripada campuran dua genetik yang berbeza ni jadi anak hybrid. Weh, pelik-pelik, sangatlah pelik. Padahal dua spesies M. ibericus dengan structo ni, dua spesies yang dah pun mencapah antara satu sama lain 5 juta tahun yang lalu. Mereka masih boleh bersemenda dan masih boleh hasilkan anak. Benda ni sebenarnya menunjukkan masalah definisi klasik lah dalam kita nak namakan spesies, iaitu biological species concept. Kalau ikutnya, spesies tu ialah satu kumpulan yang hanya boleh bersemenda di antara satu sama lain sahaja. Kalau membiak dengan spesies lain, tak boleh hasilkan anak, ataupun kalau anak yang tak hasil tu tak subur. Tapi dalam situasi ni, mana boleh satu spesies tu tiba-tiba hasilkan spesies yang berbeza kan? So bila jadi macam ni, macam mana kita nak kata satu spesies tu ialah satu spesies kalau Mesa ibericus boleh sahaja hasilkan Mesa structo, spesies yang berbeza? Itu ialah satu kelemahan dalam kita nak memahami alam. Alam tak kisah kita nak buat struktur pengkajian apa pun, dia langgar je kan. Jadi sebenarnya ada banyak lagi rahsia evolusi alam yang masih kita tak tahu, dan xenoparity ni baru saja rendahkan hati kita. Kalau korang nak dengar lagi fakta-fakta menarik pasal biologi dan evolusi, korang boleh tekan butang follow.